Assalamualaikum. Sekarang ada 2 biji mangga. Satu belah kiri harum manis, belah kanan mangga belidi hero ataupun mangga apple lah orang panggil. Yang mangga yang ini sekilo lebih kurang dalam RM7. Mangga biasa ni. Okey, cuba kita rasa mangga biasa. Sedap manis. Okey, ini mangga harum manis. Sebiji RM25. 6 biji RM150. Satu kotak ada 6 biji RM150. Saya beli dekat Lazada daripada Perlis. Sebiji RM25 tak sampai. Sebiji tu tak sampai pun setengah kilo. Kilo dalam RM50 lah. Manis, sedap dan beraroma. Sedap, memang sedap. Mangga biasa pula. Mangga biasa kurang manis, walaupun nampak lebih manis nampak manis tapi kurang manis. Kalau kita dah rasa kita tahu lah. Tapi sebelum kita rasa ataupun sebelum kita bandingkan dekat-dekat macam ni dia memang manis lah. Tapi bila kita bandingkan dengan harum manis lagi manis. Harum manis lagi manis. Aromanya harum manis, ada aroma. Tapi mangga biasa ni kena kuat sedap pun kurang aroma. Ada aroma tapi kurang. Okey, bagi saya dua-dua sedap lah. Cuma harum manis mahal sangat. Mangga biasa murah. Jadi peh lah, maksudnya tak ada apa-apa yang istimewa lah sebab benda mahal kan. Okeylah, Assalamualaikum, bye.